sebenarnya kami para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Satu lagi konsep yang tidak terima dalam Islam adalah sesuatu benda yang membawa kepada nasib-nasib. Contohnya benda ni bernasib malang ataupun benda ni bernasib baik. Kalau kita simpan benda ni, dia akan jadi nasib baik. Kalau kita simpan benda ni akan membawa nasib malang. Tak ada. Konsep tu tak ada di dalam Islam. Kalau ada, yang diberitahu sahaja oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, tidak sebenarnya membawa kepada konsep benda tu sendiri sebenarnya. Tapi saya bagi contoh. Pada satu hari Nabi SAW menunggu kehadiran malaikat, tiba-tiba malaikat tak datang, sedangkan malaikat dah janji nak jumpa dengan Nabi. Tiba-tiba malaikat tak datang. Sampailah Nabi tengok dalam rumah Nabi SAW, rupa-rupanya ada anjing. Lepas tu Nabi tanya kepada isterinya Aisyah, sejak bila anjing ni ada dalam rumah ni? Tu Aisyah kata tak tahu, tak perasan lah. Bila Nabi SAW halau anjing tu, barulah malaikat datang. Bila malaikat datang, malaikat pun bagi tahulah, sebenarnya kami para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Jadi menunjukkan kata malaikat tak suka anjing lah. Jadi ini bukanlah kata anjing tu membawa nasib malang menyebabkan malaikat tak datang. Tidak. Tapi malaikat ni dia tak suka anjing. Malaikat yang tak suka anjing ni malaikat-malaikat yang rahmah, malaikat-malaikat yang belas kasihan. Adapun malaikat azab, malaikat maut ni dia masuk aja rumah yang ada anjing pun dia masuk juga.